Biasanya cikgu ataupun ustaz yang mengajar ni dia akan cerita benda lain sedikit lah. Kan? Biasa ustaz mengajar ikut jadualnya. Tapi untuk pagi ni insya-Allah memandangkan saya merupakan bidang tauliah saya adalah berkaitan dengan sirah dan tamadun Islam. Jadi tauliah jaiz saya mohon tu untuk mengajar sirah dan tamadun Islam saja. Jadi bab puasa, bab fiqh tu kita bagi ustaz-ustaz yang sepatutnya lah. Jadi untuk pagi ni dalam pertemuan kita pada pagi ni insya-Allah saya hanya ataupun nak berkongsikan lah sedikit. Barangkali saya tak pasti di masjid ini sudah ada pengajian sirah ataupun tidak, ataupun kalau sudah ada kita tambahkanlah sedikit maklumat dan pengetahuan. Dia kata belum ataupun belum ada lagi, insya-Allah lah ni satu pengetahuan baru insya-Allah. Jadi pada pagi ini saya nak berkongsi sebagai kita ulang kaji lah, memandangkan saya juga mengajar di beberapa masjid berkaitan dengan sirah. Jadi saya bawa satu kitab, kitab yang saya rasa saya tak pasti sudah dikenali atau belum. Ini adalah kitab karangan ulama Melayu kita, ulama Jawi. Karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Biasa kalau kita sebut tentang ulama Melayu, ulama Jawi ni, kita ada kitab Syekh Daud Fatani, Muniatul Musalli, kita ada Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, kita ada Buriyat Sabil Al-Muhtadin, kita ada Siyarus Salikin, Syekh Abdul Somad Falimbani. Tetapi rupa-rupanya sebenarnya saya pun bawa perasan di dalam kalangan kita, khususnya di alam Melayu ni, kita kurang didedahkan dengan ulama-ulama kita yang menulis tentang sirah, tentang tarikh, tentang sejarah. Jadi saya rasa agak ada satu keperluan jugalah selain daripada kita bicara tentang tasawuf, tentang fiqh, kitab-kitab kuning, kitab-kitab Jawi kita, rupanya ada ulama kita yang menulis tentang sirah dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi. Ni saya bawa sikitlah salah satu kitabnya Syekh Ahmad Al-Fatani, namanya Inilah Risalah yang Amat Indah. Dinamakan ia Badrut Tamam wan Nujum Ats-Tsawaqib. Nipis kitab dia. Ni tulisan bahasa Melayu lah, bahasa Melayu tulisan Jawi. Ni pun saya rasa saya tak pasti kalau di pondok-pondok pun saya tak pasti sudah diajar ataupun tidak. Kebanyakan kita akan terus kepada kitab yang berbahasa Arab. Kalau saya tanya kawan saya di pondok, mereka belajar kitab berbahasa Arab terus. Ni. Namanya Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Ni bahasa Arab. Tetapi sebenarnya kalau boleh kata peringkat beginner ataupun peringkat asas dia tu sebenarnya mudahlah kalau kita mulakan dengan kitab bahasa Melayu bertulisan Jawi. Kita akan tengok sedikit pengenalan apa yang Syekh Ahmad Al-Fatani ceritakan berkaitan dengan sirah nabawiyah dalam bahasa Melayu kita. Baik. Sebelum tu kita kenalkan sedikitlah, kita sama-sama mengenali siapakah Syekh Ahmad Al-Fatani ini. Biasa kita dengar macam saya sebut tadi, Syekh Abdul Somad Falimbani biasa kita dengar, Syekh Daud Al-Fatani kita biasa dengar, Syekh Abdul Rauf Singkil, Syekh Hamzah Fansuri. Itu semua ada ulama-ulama besar dalam Melayu kita. Tapi ada satu yang mungkin jarang kot yang dibincangkan. Syekh Ahmad Al-Fatani ni dia hidup pada awal abad ke-20. Tahun 90 lah, awal 90. Kan? Tahun 1856 sehingga 1908. Ni lama lah kita kata sebelum, kita kata memanglah sebelum mereka aja. Lama kan, kiranya awal abad ke-20, iaitu tahun 908. Beliau, sebagaimana nisbah beliau, beliau adalah berasal dari Fatani, sama seperti Syekh Daud Al-Fatani. Maka kita ni lepas ni kita boleh ingat, bukan Syekh Daud Al-Fatani saja yang asal daripada Fatani. Ada lagi ulama lain namanya Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad. Nama sebenar beliau ialah Wan Ahmad bin Muhammad Zain. Ataupun biasanya digelar sebagai Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain. Ataupun lagi ringkas Syekh Ahmad Al-Fatani saja. Okey. Kemudian kalau kita lihat beliau pada ketika menuntut ilmunya sebagaimana ulama-ulama lain di alam Melayu,
beliau turut menyambung pelajarannya di Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita boleh lihat pada awal abad ke-20, hujung abad ke-19 dan ke-20, sebenarnya di mana ulama-ulama kita belajar ni? Kita tahu sikit lah, masuk sejarah sikit. Kalau dahulu, zaman Melaka, saya cerita sikit, zaman Melaka, Islam kita ni belajar dari mana sebenarnya? Waktu zaman Melaka, kalau kita ingat balik sejarahnya, kita belajar berpusat di kota Melaka dan juga Pasai. Sejarah pagi-pagi cerita sejarah. Waktu itu, dua tempat ini adalah pusat keilmuan Islam pada abad ke-14, 15. Tapi pada penghujung abad ke-19 dan memasuki abad ke-20, pusat pembelajaran Islam berada di kota Mekah. Jadi ulama-ulama kita banyak belajar ke Mekah, menuntut ilmu di Mekah dan belajar di sana dan balik mengajar, membuka pondok. Tapi hari ini, kita dah beralih kebanyakannya menuju ke Universiti Al-Azhar. Itu perubahannya. Baik. Jadi nak dijadikan cerita, ketika mana beliau belajar di Mekah, beliau belajar dengan ramai alim ulama. Pada ketika itu beliau masih lagi muda, umurnya 12 tahun. 4 tahun berhijrah ke Mekah. Kita bayangkan kan, kecil-kecil lagi, budak-budak kecil dah pergi ke Mekah, menetap di sana dan belajar di sana. Kemudian beliau juga ada peluang singgah ke Baitul Maqdis dan menyambung pelajarannya di sana sehingga ke Mesir juga. Ketika beliau berada di Mesir, beliau mula mengarang kitab pada usia yang belum mencapai 30 tahun. Beliau memiliki penguasaan ilmu yang tinggi sehingga akhirnya beliau menjadi boleh diberikan keizinan untuk mengajar di kota Mekah. Dan salah satu kita kata kalau dari sudut nasab keturunannya, kalau kita boleh baca balik, cicit kepada Syekh Ahmad Al-Fatani, antara yang kita yang terkenal satu ketika dahulu adalah Syekh Syekh Wan Sorir. Syekh Wan Sorir. Beliau antara cicit kepada Syekh Ahmad Al-Fatani dan anak kepada Syekh Wan Sorir, Ustaz ataupun Syekh Ahmad Syekh Autad dari saya. Beliau mengajar di Gombak tu, masih mengajar. Dan kalau kita nak tahu buku-buku ataupun yang usaha yang mereka telah lakukan, keturunan Syekh Ahmad ini, kita pergi kepada buku-buku yang diterbitkan oleh Khazanah Fataniyah. Itulah dia cerita dia. Itu adalah usaha yang telah dilakukan oleh Syekh Ahmad dan keturunannya. Dan Syekh Ahmad Al-Fatani juga berusaha keras untuk mencetak semula kitab-kitab Jawi kita. Kalau kita ingat balik, kita jumpa dekat masjid atau surau, ada jumpa kitab-kitab kuning kan. Kitab-kitab kuning yang lama-lama tu, namanya dicetak dengan cetakan batu. Ada zaman tu lah kan, tahun 19 lebih kan. Itu semua adalah yang antara yang diusahakan oleh Syekh Ahmad Al-Fatani ketika mana beliau memohon keizinan daripada Khalifah Uthmaniyah, Sultan Abdul Hamid II, untuk mencetakkan kembali kitab-kitab Jawi kita di Makkah. Sebab tu kalau kita lihat, bila banyaknya cetakan kitab-kitab Jawi itu tersebar ke merata, sampailah kita ke alam Melayu ni, pondok-pondok kita pada waktu itu menggunakan kitab yang dicetak di Makkah, hasil usaha Syekh Ahmad Al-Fatani. Itulah sedikit sebanyak tentang pengenalan berkaitan dengan Syekh Ahmad. Dan pada pagi ini kita bawakan salah satu kitab beliau yang bernama Badrut Tamam wan Nujum Ats-Tsawakib. Baik, kita tengok sedikit apa yang Syekh Ahmad menceritakan. Okey. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi kita boleh sambung lagi lah. Ini kita bagi pengenalan sedikit. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadil mu'in wa sallallahu wa sallam alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya, bermula puji bagi Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada agama yang sebenar, lagi yang menolong, dan memberi rahmat oleh Allah Ta'ala dan mensejahtera ia atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya
dan taulannya sekaliannya mereka itu. Oh, ini bahasa dia, bahasa Syekh Ahmad Fatani. Dan apa yang menarik lah kalau kita baca kitab-kitab Jawi ni, walaupun lah ulama kita ni berasal dari Fatani, dari Aceh, dari Palembang, dari mana-mana lah. Bahasa yang digunakan tu bahasa standard. Kan? Kita tak adalah kita ada jumpa bahasa Thailand kat sini kan. Kan? Ada tiba-tiba keluar bahasa Kelantan ke kan. Jadi bahasanya tu, lenggok bahasanya itu adalah bahasa yang kita boleh faham. Kan? Bahasa orang panggil bahasa lingua franca atau bahasa pertuturan kita, bahasa yang mudah kita fahami. Itu adalah bahasa ilmu pada zaman itu. Dan sebenarnya benda ni alam kelamaan dah mula dilupakan. Terutamanya anak-anak muda sekarang ni dah ada yang tak erti baca Jawi. Tu sayanglah kan. Bahasa-bahasa pun dah jadi bahasa-bahasa campur-campur kan. Tak apalah. Yang penting kita cuba memelihara khazanah ini insya-Allah. Wa ba'd, maka adalah setengah daripada barang yang sekalian bagi ummah yang sayogia bagi ummah bahawa mengetahui ia akan ahwal segala penghulunya, istimewa nabinya yang maha mulia, supaya jadilah dengan demikian itu terlebih kejap kaf jin pa kejap ia pada yakinnya. Kejap ni bahasa apa lah, bahasa Kelantan kan. Tapi ada juga kita boleh faham kejap. Kejap tu kukuh, kuat pada yakinnya. Dan terlebih tetap ia pada imannya. Jadi Syekh Ahmad nak kata dalam pendahuluan ni, mengapa kita kena tahu tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar sirah bukan hanya untuk menyambut Maulidur Rasul saja. Kerana Syekh Ahmad sini menyebutkan supaya kejap, supaya kukuh keyakinan kita pada keimanan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita ulang kaji, kita baca tentang sirah Nabi, makin yakin kita kepada kenabian baginda. Kan? Tambah-tambah sekarang lagi, itu juga adalah salah satu cara untuk kita menahan, melindungi diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita daripada fahaman-fahaman yang menyeleweng, terutama orang golongan sesat yang mengaku menjadi nabi dan sebagainya. Itu dia, kan? Dan bertambah-tambah kemuliaan dan kelebihan mereka itu pada hatinya dan tiada terlihat hamba atas sekarang. Okey, okay, sambung Sebab bahasa Jawi, tulisan Jawi ni dia tak ada titik. Kita kena teka ataupun kena faham kat mana dia berhenti. Dan tiada terlihat hamba atas karangan ulama Melayu pada demikian itu sekali-sekali. Sekali-kali kan. Jadi kat sini Syekh Ahmad cerita dalam pendahuluan dia, sepanjang Syekh Ahmad belajar menuntut ilmu sampai ke Mekah, beliau tidak menemui ulama Melayu sendiri yang menulis perihal Rasulullah. Disebutnya ulama Melayu Maka hamba pungutkan daripada beberapa kitab yang bahasa Arab. Kan? Ini termasuk lagi kan? Kitab Nurul Yakin ni. Yang mu'tabar akan perhimpunan ibarat yang mukhtasarah. Maka Syekh Ahmad, apa yang Syekh Ahmad buat? Sebab Syekh Ahmad ni boleh baca bahasa Arab. Dia pun faham bahasa Arab, dia belajar bahasa Arab. Jadi Syekh Ahmad melihatkan ulama Melayu ni masih lagi belum menulis kitab sirah. Maka Syekh Ahmad kumpulkan kitab-kitab bahasa Arab yang dijumpa kat sana, dekat Mekah, kat Mesir. Jadi diringkaskan. Dan hamba jadikan dia ini risalah. Dan beliau tulislah kitab ini, risalah ini. Dan hamba namakan dia Badrut Tamam. Badrut Tamam An-Nujumus Thawaqib fi ba'di siyaril Mustafa alaihi salatu wassalam wa ma li ba'di alihi wa sahbihi minal manaqib. Tu nama kitab panjang ni. Samalah juga macam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Kita biasa kenal Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan. Tapi sebenarnya nama panjang dia tu ada kan. Panjang kalau kita baca dalam mustalah hadis, nama kitabnya lagi panjang. Jadi kitab ini dikenali sebagai Badrut Tamam An-Nujum Ats-Tsawaqib.
Kemudian kalau kita lihat daripada, biasanya kalau kita dah biasa dengan kitab-kitab ulama, ada tentang sirah. Wa ma li ba'di alihi. Ada tambahan lagi. Bukan setakat sirah. Maka Syekh Ahmad nak bagi tahu, nak ajar, nak suruh kita baca bukan hanya setakat sirah Nabi SAW, maka diikuti pula dengan sirah ahli keluarga baginda. Wa ma li ba'di alihi. Maksud bahagian ahli keluarga baginda. Dan yang ketiga, wa sahbihi, dan beberapa orang sahabatnya. Maka ada 3. Ni dalam kitab nipis ni Syekh Ahmad cerita tentang 3 perkara yang besar. Sirah Nabi, sirah ahli keluarga Nabi, dan sirah beberapa orang sahabat Nabi. Ni jarang ni kita jumpa dalam kitab-kitab Jawi kita tentang perkara ini. Biasanya kalau nak baca sirah sahabat kan, biasanya kita akan rujuk kitab-kitab berbahasa Arab. Itu yang menjadi kesukaran hatta saya sendiri. Saya belajar di UKM saja, bidang sejarah Islam. Memang kami diajar untuk merujuk kitab-kitab yang besar, seperti Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Kathir. Itu memang kena rujuk. Kemudian Siyar A'lam An-Nubala yang Al-Imam Az-Zahabi. Itu adalah kitab-kitab besar yang ditulis dalam bahasa Arab. Dan saya sendiri pun mengakui ada juga kesukaran-kesukaran dalam kalangan kita orang Melayu ni kan, terutama yang benda muda ni yang kurang menguasai bahasa Arab nak baca. Itu memang kita akuilah. Dan mengapa tidak kita bawakan kitab-kitab sirah yang berbahasa Melayu seperti ini, dan saya rasa belum pernah lagi lah dibuka pengajiannya, dan mudah-mudahan adalah kebaikannya daripada sini. Dan sebagai salah satu alternatif lah, tak boleh baca yang bahasa Arab, kita ada yang bahasa Melayu. Okey, 3 benda ni. Jadi Syekh Ahmad terjemahkan, Syekh Ahmad terjemahkan tadi tajuk pada menyatakan setengah daripada kelakuan Nabi Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada menyatakan barang bagi setengah daripada keluarganya dan sahabatnya daripada manaqib. Manaqib. Dalam sirah ataupun dalam kita tarikh Islam ada 2 istilah. Satu namanya tarajim. Satu lagi namanya manaqib. Kalau kita kata tarajim, tarajim ini adalah jamak kepada terjemah. Bahasa Melayunya biografi. Yang kedua manaqib. Manaqib ni dia jamak kepada naqib manqab, iaitu kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan. Manaqib. Jadi kalau kita bicara tentang biografi, namanya tarajim. Kalau bicara tentang kelebihan, kemuliaan, manaqib. Jadi dalam kitab ini Syekh Ahmad Al-Fatani nak ceritakan tentang kelebihan-kelebihan, kemuliaan-kemuliaan para sahabat dan ahli keluarga baginda. Okey. Baik. Jadi kita tengok sikit apa isi kandungan dalam yang disebutkan oleh Syekh Ahmad, dan apakah tajuk-tajuk yang disentuh oleh beliau. Baik, yang pertama kalau kita lihat Syekh Ahmad Al-Fatani, beliau memulakan bahagian yang pertama, fasal yang pertama berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan lahirnya baginda, tahun gajah, kan? Okey. Kita petik sikit daripada kitab ini berkaitan dengan kelahiran Nabi, dan dengan berkatnya berhadap ia kepada Allah Ta'ala pada kisah Ashabul Fil. Mula-mula Syekh Ahmad cerita tentang tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tahun gajah. Dan mereka itu tentera yang datang daripada pihak Raja Habsyah. Kan? Kenapa pihak Raja Habsyah? Kerana Abraha itu bukannya raja. Ini satu benda yang kita nak tambah info sedikit. Abraha itu dia bukan raja. Dia hanyalah gubernur. Gubernur kepada siapa? Kepada Raja Habsyah. Habsyah pula di mana? Sekarang ni namanya Ethiopia. Jadi
Abraha tu gubernur di mana? Gubernur di Yaman. Dan beberapa banyak gajah siap meruntuhkan mereka itu akan Kaabah. Ni cerita. Maka dibinasanya akan mereka itu dengan beberapa banyak burung ababil yang melontarkan mereka itu dengan beberapa banyak anak batu daripada neraka. Ni cerita tentang Ashabul Fil. Dan perlu juga untuk kita catatkan di sini adalah kita orang Melayu ni dah faham burung ababil kan. Sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa Arab yang sebenar, nama burung tu bukannya burung ababil. Kan? Sebab terjemahan Jawi atau terjemahan bahasa Melayu kepada Tayran ababil itu burung ababil. Jadi kita melihat nama burung tu burung ababil. Sebenarnya bermaksud burung yang berpasukan-pasukan, berpasuk-pasuk yang ramai. Ababil itu maksudnya ramai, penuh kan, segerombolan. Tapi bukan namanya. Burung tu bukan namanya ababil. Itu satu benda yang kita nak jelaskan. Kemudian Sayyidina Abdullah, ya okey. Syekh Ahmad cerita tentang ayahnya Rasulullah, iaitu Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah ini digelar sebagai Az-Zabih. Ni mungkin kita belum pernah dengar lagi Az-Zabih. Az-Zabih itu apa? Dan digelarkan dia dengan Zabih, artinya sembelihan. Kerana bapanya Abdul Muttalib menghendaki sembelih akan dia, dan kenyataan demikian itu bahawasanya kabilah Jurhum yang diam mereka itu pada Mekah. Okey, sampai situ. Stop je. Jadi cerita berkaitan dengan Sayyidina Abdullah ini digelar sebagai Az-Zabih. Az-Zabih kenapa? Kerana Abdul Muttalib sebelum kelahiran Sayyidina Abdullah itu, beliau bernazar untuk menyembelih anaknya sekiranya lahir anak lelaki. Dan bila dah ramai anaknya, ada 10 orang pula. Mula-mula tak ada anak. Jadi bila dah bernazar-nazar, tiba-tiba lahir pula seorang-seorang punya lelaki-lelaki, sampailah 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Jadi disebabkan dah ramai dah anak lelaki, beliau kenalah tunaikan nazarnya sebelum ini, lalu dicabutlah undi untuk siapa disembelihnya anak yang dah dilahir tu kan, lelaki tu. Jadi nak ditakdirkan Abdullah namanya, kita kata diundi lah kan, cabut undi kena nama Abdullah. Dan Abdullah ni anak yang bongsu. Jadi Sayyidina Abdullah ni anak yang bongsu. Siapa lagi adik-beradik Abdullah? Abu Talib, Hamzah, Al-Abbas. Itulah antaranya pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadikan cerita itulah dia sebabnya, tapi disebabkan kasihnya Abdul Muttalib itu, maka beliau tukarkan nazarnya itu kepada sembelih haiwan. Sembelih haiwan kambing tak silap saya. Lalu terlaksanalah nazar sebut, kiranya menebuslah nazar yang telah diucapkan sebelum ini. Okey, itu berkaitan antaranya lah. Lagi apa yang kita menaik? Okey, ni cerita dia. Disambung tadi. Dan demikian itu bahawa kabilah Jurhum yang diam mereka itu pada Mekah, tak terkala kedatangan atas mereka itu, mengeluarkan mereka itu daripadanya, mencelahnya Amru bin Al-Harith Al-Jurhumi kepada beberapa mata benda yang nafisah. Maka ditaruhnya di dalam telaga Zamzam dan dikambusnya akan dia, dan bersungguh-sungguh ia pada menyembunyikan dia, dan lari ia serta kaumnya ke negeri Yaman. Nak jadikan cerita kenapa Abdul Muttalib ini bernazar sebegitu, kerana lama sebelum tu telaga Zamzam itu terkambus. Ini sebelum Abdul Muttalib memimpin kota Mekah lah. Abdul Muttalib memimpin kota Mekah. Jadi sebelumnya ceritanya, nak jadikan cerita, Sayyidina Abdul Muttalib ini bernazar untuk menggali semula telaga Zamzam yang telah dikambus oleh namanya Amru bin Al-Harith Al-Jurhumi. Ni sebelum kedatangan kaum Quraisy itu, dikambus harta dia dalam telaga Zamzam yang muncul pada zaman Nabi Ismail itu, akhirnya dikambus, maka tertutuplah telaga Zamzam itu sampailah kepada zaman Abdul Muttalib.
Maka berkekalan tersembunyi ia kadar lebih daripada 500 tahun tiada diketahui tempatnya hinggalah mengilhamkan Allah Ta'ala akan Abdul Muttalib suruh menggali akan dia pada tempatnya dengan beberapa tanda. Sampailah ke zaman Abdul Muttalib, beliau mentadbir kota Mekah, maka beliau diilhamkan oleh Allah untuk menggali semula telaga Zam-Zam tersebut. Dan demikian itu di dalam mimpinya beberapa kali, maka menggalilah ia dan anaknya Al-Harith 3 hari dan tiada ada bagi Abdul Muttalib anak melainkan seorang itu jua. Nak jadikan cerita, waktu itu Abdul Muttalib ini masih muda dan dia ada seorang saja anak lelaki. Yelah, nak gali telaga Zam-Zam tu kan, anak lelaki seorang je, manalah nak larat kan. Jadi kat situlah dia kata, dan telah menyakiti setengah daripada Quraisy akan dia dan menegah mereka itu dan merebut mereka itu akan dia. Maka benarzalah ia jikalau memudahkan Allah Ta'ala baginya pada menggali Zam-Zam dan mengkurniakan Allah Ta'ala baginya 10 orang anak lelaki dan jadi mereka itu yang menolongnya, nescaya menyembelih ia akan seorang daripada mereka itu kurban bagi Allah Ta'ala. Cerita dia. Jadi bila dah pertama Abdul Muttalib dia nak gali telaga Zam-Zam semula. Yang kedua, Abdul Muttalib ada ketika itu seorang je anak lelaki. Kita kata seorang ayah ni nak bersungguh-sungguh nak menggali kembali telaga Zam-Zam dan beliau bernazar kalau Allah Ta'ala kurniakan anak yang ramai satu dan boleh membantu dia gali telaga Zam-Zam semula, maka dia bernazar akan mengorbankan salah seorang daripadanya. Nak jadikan cerita, tadilah Abdullah itu anak yang bongsu dan digelar sebagai Az-Zabih kerana hampir-hampir dikorbankan oleh ayahnya. Maka berkekalan digalinya hingga nyata baginya, maka mengucap takbir ia bagi Allah Ta'ala dan dapat ia di dalamnya akan 2 rupa kijang daripada emas dan beberapa banyak pada yang baju rantai. Maka memukul Abdul Muttalib akan segala pedang itu dan dijadikan dia pintu bagi Kaabah. Disebabkan oleh air Zam-Zam ini, telaga Zam-Zam ini telah tersumbat oleh Amru bin Al-Harith ni, sebab dia bubuh macam-macam harta dalam tu kan. Benda-benda sebab dia takut kena rampas. Dia sumbat semua dalam telaga Zam-Zam. Bila Abdul Muttalib jumpa, baju besi, ada pedang, ada macam-macam lah, patung-patung besi kan. Jadi Abdul Muttalib ambil semua tu, dicairkan, dijadikanlah pintu kepada Kaabah. Tu pada zaman Abdul Muttalib. Okey. Maka tak kala cukup bagi Abdul Muttalib 10 anak, menyeru ia akan mereka itu kepada menyempurnakan dengan nazarnya. Inilah dah panggil, barulah nak dilaksanakan nazar tu. Maka menerima sekalian akan demikian itu, maka masuk ia dengan mereka ke dalam Kaabah dan membuang undi ia pada mereka itu dan berdoa ia kepada Allah memohon bahawa dikeluarkan anaknya yang pada mereka yang dikehendakinya. Maka tiba-tiba keluar nama itu atas anaknya yang bernama Abdullah. Maka mengambil Abdul Muttalib akan dia dengan tangannya dan mengambil ia akan pisau sembelihan dan berhadap ia dengannya pergi ke tempat menyembelih. Maka berdiri Quraisy menegah mereka itu akan dia daripada sembelihnya. Kemudian berittifaq mereka atas bahawa pergi mereka kepada seorang perempuan di negeri Khaybar. Maka diceritakan kisah itu baginya, maka berkata ia, berkorban oleh kamu 10 unta dan berbuang undi kamu, maka jadi keluar undi itu atas anak kamu tambah olehmu pada unta. Jadi nak selesaikan nazar macam mana? Setiap kali bila dah Abdul Muttalib ni sayang nak korbankan Abdullah itu, beliau bertanya kepada ada seorang, kita kata orang tua lah kan. Jadi apa nasihatnya? Setiap kali undi tu jatuh kepada Abdullah, Abdul Muttalib kan tambah lagi 10 unta. Sampailah undi nama itu tak sampai kepada Abdullah, barulah berhenti. Kan? Nak digambar macam tu lah. Jadi
dikorbankanlah unta-unta yang dicabut itu tanpa perlu mengorbankan anaknya. Itulah cerita di antara apa kita kata kisah berkaitan dengan latar belakang cerita datuk dan ayah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kita kata riwayat yang kita jarang dengar lah. Biasa kita kata mungkin Syekh Ahmad Al-Fatani ni dapat banyak lah sumber rujukan dan beliau menyusunkannya. Sebab biasa kita akan dengar tentang kelahiran baginda, betul terus beliau baginda jadi yatim, jadi yatim piatu kan. Itu biasa dalam kitab-kitab sirah. Kemudian apa yang menarik? Apa yang menarik juga Syekh Ahmad Al-Fatani ni juga bukan sahaja seorang sejarawan, malah beliau adalah seorang pujangga alam Melayu. Dalam kitab beliau cerita tentang sejarah, tapi beliau masukkan juga pantun-pantun syair dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, dia kata kalau berkaitan dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyusun ataupun menukilkan nazam nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Melayu. Contohnya, afdal dari makhluk itu samahannya Nabi kita Muhammad namanya. Ayahnya Abdullah anak Syahibah ia, anak bagi Hashim itu yang mulia. Anak Abdul Manaf itu pula anak Qusay, anak Hakim yang terala. Anak bagi Murrah, anak Ka'ab ia, anak Lu'ay, anak bagi Ghalib ia. Anak Fihir, anak bagi Malik ia, anak Nadar, bapa Quraisy yang mulia. Sampailah kan. Sampailah yang terakhir. Anak bagi Adnan itu pula ia, zuriat Ismail Nabi yang mulia. Nama bonda bagi Rasul yang mulia, Aminah anak Wahab Quraisy ia. Ini adalah kita nasab Nabi SAW yang disusun dalam nazam Melayu lah, ataupun macam puisi lah dalam Melayu. Okey, itu tentang Nabi SAW, dan kalau kita lihat banyak lagi lah sebenarnya kan. Rasulullah sirah. Dan yang kedua, yang kedua pula berkaitan dengan pasal yang kedua fi manaqib ahli keluarga Nabi SAW. Jadi apa yang Syekh Ahmad cerita dalam ini, beliau menceritakan tentang manaqib Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Cerita tentang anak puteri Rasulullah Fatimah, kemudian anaknya atau cucu baginda Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian barulah masuk kepada fasal berkaitan dengan para sahabat baginda, iaitu khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi okey dekat boleh ke? Okey dekat itulah. Saya sendiri pun saya pernah ceritalah dekat isteri saya. Sebab isteri saya dulu ni pernah join Marhaba Adab Barzanji. Saya tanyalah kejap. Saya tanyalah isteri saya kan. Tahu tak siapa yang tulis kitab Barzanji ni? Ya, lepas tu rupanya dia adalah satu nazam Syekh Ja'far Barzanji tu adalah kisah dia macam mana beliau menyusun perihal nazam Rasulullah tu menjadi dalam bentuk kita kata puisi-puisi kan. Itu keunikan lah kita ulama-ulama kita nak mudahkan masyarakat kita memahami sirah. Maksudlah Barzanji Marhaban pun kan dia punya sirahnya. Dan mungkin dari sudut buku, kalau dari segi bukunya inilah dia kitab ni ya. Dan tanpa kita sedari, kita Barzanji dan Marhaban itu kita mengingati sirah Rasulullah juga. Dia begitulah sedikit sebanyak saya kongsikan. InsyaAllah kalau ada rezeki yang lain mungkin kita dapat bertemu kembali. Jadi kalau saya sebut sinilah saya cuba saya tengok last sekali sebagai penutup. Okey. Sebagai penutup kita cubalah tengok apa yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Alhamdulillahilladzi ahsana fi abda'i nazam al-kaunain wa ja'ala baitun qasidatihi al-habibil a'zam jadd al-husainin. Ma asyrakal badrul laylah kamalihi wa ba'd. Maka telah selesailah tabak, itu cetak kitab ini yang amat cantik lagi kecil, yang tersenyum bagi yang membacanya. Kan ni biasanya ni kita kata bab-bab penutup yang kita boleh dapat lihatlah kalau kita baca kitab Jawi. Kita dapat lihatlah penguasaan ulama kita ni macam mana. Kalau Syekh Ahmad memang
terkenal sebagai seorang pujangga, bahasa yang digunakan tu cantik-cantik. Sebab tu beliau sebut di sini, yang tersenyum bagi yang membacanya dan yang mendengarkannya seolah-olah wajah mahbub yang jamil. Kan? Yang mengkhabarkan dengan segala yang indah-indah khabarnya, yang tiada disyakkan sekali-sekali pada sah dan benarnya, maka adalah seolah-olah perkhabarannya tu apa ni, dan terdengar apa ni, dan diperdengarkannya terlebih lazat daripada mendengarkan lahwan. Dan ni ada banyaklah ni istilah-istilah dia. Dan adalah seolah-olah segala percahayaan nujumu ad-dujnah. Ni ada kata tentang sangat cantik, sangat indah lah kan. Dan seolah-olahnya ialah raudah min riyadil jannah. Dan jika dituliskan dia dengan ni adalah ma'ul asjad atas alwah yakut dan zabarjad, nescaya terkurung demikian itu daripada makamnya yang amjad, dan tiada jua patutnya dengan indahnya yang ajab lagi ajwad. Dan adalah dicapnya pada matba'ah al-miriyah yang di negeri Mekah al-Mahamiyah, bidarul mudiruha al-mukarram Ibrahim Afandi Adham, binisfil Muharram min am 1309 min al-hijrah an-nabawiyah ala sahibiha azka salam wa afdal tahiyyah. Jadi nak ceritalah penutup kitab ini, bila Syekh Ahmad menyiapkan ataupun menerbitkan kitab ini pada tahun pada nisful Muharram, 15 Muharram tahun 1309 Hijrah. Kalau kita tukar kepada tarikh Masihi, tahun 1891. 21 Ogos 1891. Maksudnya 1800 kitab ni dicetak pada awalnya. Dan terus dicetak sampai sekarang dengan macam-macam lah. Sekarang ni cetakan moden. Dan saya tak pasti kalau sudah ada versi tahqiq ataupun versi yang ditransliterasi dengan bahasa moden. Tapi begitulah sedikit sebanyak saya nak memperkenalkan pengenalan kita kepada sebuah kitab yang ringkas berkaitan dengan sirah nabawiyah bertulisan Jawi berbahasa Melayu. Saya setakat itu sajalah kot untuk pagi ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.